Video kali ni aku nak sembang sikit pasal final Piala Malaysia untuk musim 2025-2026 di antara JDT bertemu dengan Kuching City. Walaupun lambat sikit kita sembang pasal final ni, tapi korang layanlah juga video ni. Layan juga video vlog aku turun Stadium Nasional Bukit Jalil dalam post sebelum ni. Bagi aku, Coach Aidil Syahril menerapkan taktikal yang baik bertemu dengan JDT di final ni. Nampak tim Kuching City ni bukan macam tim underdog. Diorang still control ball position, boleh attack. Diorang punya ball position overall 43%, which is good bila bertemu dengan JDT yang memang dominant dengan ball possession. Physical player-player Kuching City ni pula nampak prominent berbanding dengan physical player-player JDT. Itu kira macam senjata utama Kuching City lah. Jerome, Petros Shitembi, Moses Atade, player-player baka Afrika ni semua fizikalnya macam bodybuilder. Joe Pedro dekat sebelah kiri, Ramadan dekat sebelah kanan. Antara punca attacking Kuching City ni berbahaya dengan larian-larian deras diorang. Tapi kalau tanya aku, paling function dekat flank kiri lah. Joe Pedro banyak supply bola dalam kotak penalti. Cuma sayangnya tak ada finishing daripada player-player attacking Kuching City. Sampaikan coach JDT Cisco Munoz terpaksa letak Corbin Ong dekat flank kanan untuk cover Feroz yang beberapa kali dah terlepas Joe Pedro tu. Selain gagal skor penalti, overall performance Ramadan consider okay sebenarnya. Bab penalti tu, walaupun obviously Shihan terkeluar garisan dengan lebih awal, tapi referee buat keputusan yang tepat untuk tak retake penalti tu. Sebabnya dah memang Ramadan rembat tersasar. So no point pun retake. Lainlah kalau rembatan penalti Ramadan tu tepat dan Shihan berjaya save. Itu memang confirm kena retake. Kalaulah Ramadan berjaya skor penalti tu, gameplay Kuching City lepas tu confirm berbeza. Leading 1-0 di minit ke-64, insya-Allah Kuching City akan main lebih defensif, parking bus sampailah ke minit ke-90. Nak pula Haziq Nazli tengah perform. Dia punya reflection, dia punya positioning memang on point lah dalam match final ni. Tapi itu cerita kalau lah. Realitinya di 15 minit terakhir, player Kuching City tewas dengan stamina player-player JDT. Itu yang membezakan kedua-dua tim ni. Tactical power macam mana pun, tapi tak mampu beraksi selama 90 minit match, memang payahlah sikit. Time tu player-player Kuching City dah start ball watching, dah tak mampu nak track back larian-larian player-player JDT yang berdesup-desup tu. JDT masukkan pula Arif Aiman yang memang fresh, dah rehat selama 6 bulan. Mentaliti Arif Aiman pula memang nak bawa bola ke depan, nak attack kau-kau di hujung-hujung perlawanan ni. Akhirnya Kuching City bolos di minit ke-81 daripada Marcos Gilmer dan juga Arif Aiman pada minit ke-91. Apa-apa pun, ini masih match final yang baik. Kuching City FC debut di final Piala Malaysia tewas tipis 2-0 je. Season depan akan bawa cabaran ke ACL 2, hopefully dapat menyumbang mata MA Rankings lah kepada Liga Malaysia. Tahniah kepada JDT yang berjaya mempertahankan Piala Malaysia selama 4 musim berturut-turut dan ini merupakan Piala Malaysia ke-6 diorang. Okay, bye.